Okay, bersambung. Takutlah. Mamat ni dah kering lah. Balik ni mesti dia minum 1 tong air. Okay, kita orang berubah. Berhijrah. Dari sana pergi sini. Okay, come on. Tak apa, kalau kau nak jalan tak apa. Oh, I like this. Okay, dah nak sampai dah hujung Taman Bukit Senawan Perdana. Aku ada sedikit kata-kata untuk ni lah, penutup tahun 2025. Ingat, kegagalan tu sebuah kegagalan bukan bermakna itu merupakan penghalang kita untuk terus maju ke hadapan dan memperoleh kejayaan. Poin aku nak cakap kat sini ialah jangan pernah sesekali berputus asa dengan apa yang korang dah usaha selama ni. Jangan sekali berputus asa. Terus maju ke hadapan. Kita tak boleh biar kegagalan tu, sebuah kegagalan menghalang kita. Kita kena biarkan kegagalan tu mengajar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Daripada hari ke hari, daripada masa ke masa, daripada tahun ke tahun. Kena biarkan kegagalan tu membuat satu pengalaman hidup untuk kita semua. Minta maaf geng, kamera bergegar-gegar. Aku tak ada kamera khas untuk berjoging dengan berlari. Aku pakai phone aku lah nak rekod. Alhamdulillah geng, sampai dah hujung Taman Senawan Perdana. Kalau ada papan tanda ni maksudnya korang dah sampai lah hujung Taman Bukit Senawan Perdana. Okay geng, gerak dulu. Assalamualaikum.